serah dengarlah. Am dengan nak libur lah, amun aku dek ke libur. Berendaklah nak dikata kejema begabang itu serah. Aku lah aman lah diam di rumah lah temalam. Am dengan nak libur lah, amun aku ditahu libur. Aku masih ke Nabah, aku masih ke Jawat, aku masih ke kebun pisang. Sawah nak disiangi, balaman nak ditabah. Amun aku tahu libur. Aku banyak tanggungan, budak nak sekolah, nak bayar listrik, nak bayar kreditan, nak beli itu, nak beli ini, budak nak berjajan. Amun aku tidak ke libur lah dengar. Nak katakan je mau berendak. Kepahi minggu nak ke kalangan, betina nak belanja. Segala gawi masih nak fikirkan. Amna libur pacak dapur dek bahasap. Anak bini dek makan. Segala gawi itu masih nak fikirkan otak. Pacak-pacak lah di situlah. Ini situasi yang menahi. Libur lah, berendaklah dengar. Dengan nak libur lah, marah nak sebulan dia mencari. Amun aku masih ke begawi, masih ke Nabah, masih ke sawah. Tidak kekiring ka dengar, belum. Masih ke Nabah, ke diam di kebun, ke Jawat, ke nebang pisang. Tahu nak libur, budak nak sekolah, nak kreditan itu, kreditan ini. Mana aku tak punya no. Mudah lah rukuk lintingan. Pacak-pacak lah kita tu lah ngatur segala benda tu. Dan aku lah aman. Nabah. Sampai Sabtu berjual balap. Betina ke kalangan. Nak beli setep, nak beli gincu segala macam, make up. Tidak, mana aku tidak ke libur lah dengar. Libur lah dengar, aku dia ke libur. Apa urut bangke? Macam dek maju hana bini, am nak libur berbulan-bulan. Dapur dek bahasa, budak dek berjajan nama libur. Mana aku masih ke kebun, masih ke mencari. Terus terang, kenapa balam? Urut bangke. Wah, ada di dihit itu. Pacak lah dihi ngetil ni. Siang mana ngempak dengar kenapa? Nak libur berminggu. Mesti kena dengar lah dia nak libur. Kenapa?